Pernahkah kita terfikir tentang masa depan kita? Mungkin apa yang kita nikmati hari ini takkan kekal. Kita diajar bersyukur dengan apa yang ada. Itu tak salah. Tapi itu tak bermakna kita tak boleh terus berusaha. Anak-anak dibesarkan dengan betul. Itu tanggungjawab kita, bukan orang lain. Nak lentur buluh, kenalah dari rebung. Dari kerana masa yang... Mak, nak pergi main bola? Ya Allah, budak ni. Kau nampak tak mak sibuk buat kerja ni? Kau nak pergi main bola, kau pergilah. Aku tergoda terkecewa dari kerana masa. Zam, marilah kita main bola. Pukul berapa ni? Pukul berapa je lah. Aku kena buat kerja sekolah lah. Alah, marilah. Bukannya mak kau tahu pun. Zam, cakap dengan siapa tu? Habiskan kerja sekolah. Pesen dah dekat ni. Kan aku dah cakap. Gila kau. Kemiskinan adalah suatu belenggu. Dan kekayaan tak semestinya membinasakan. Malah harta membukakan lebih banyak peluang. Tapi sayang, harta orang kita sedikit sangat. Anak-anak kita juga yang rugi. Nak dapat kerja pun ambil masa yang lama berbanding orang lain. Betul. Kadang-kadang ada benda yang di luar kawalan kita. Tapi kita pun kena muhasabah diri. Kadang tu, sikap kita sendiri yang salah. I cannot play with you lah this day. Hello, Asian. Speaking Terabu. Entah. But teacher asked to speaking what? Pergilah masalah celok. My uncle, he from Penang, bring toy one, you know? Wow, you so lucky one. Bila orang panggil kita ketam, kita marah. Tapi hakikatnya, ramai majikan yang merungut. Lulusan universiti kita tak ada kualiti. Kurang keyakinan diri. Tak pandai cakap. Tak ada motivasi. Senang puas hati. Macam mana orang nak ambil kita bekerja? Mungkin sebab kita terlalu berharap pada kerajaan. Sampai bila kerajaan nak bagi kita kerja? Kita boleh kalau kita benar-benar yakin. Saya teringat semula pada Zam, kawan lama saya. Bertahun kami berpisah. Bila jumpa semula, Zam sudah pun jaya. Jadi kita patut tanya diri kita, sudahkah kita buat yang terbaik? Aku tak boleh nak cakap apa lah. Assalamualaikum bang. Abang ganggu. Abang tengok buku ni bang. Abang tahu ada berkenan, boleh beli. 1 ke 2. Tak apalah dik, kat rumah ada lagi. Tengoklah dulu bang. Dah lama kerja ni? Saya baru keluar universiti. Tapi dah 6 bulan tak ada kerja. Takkan tak ada kerja langsung. Awak memilih kerja sangat kot. Saya ada juga minta kerja kerajaan. Tak dapat lagi. Tak apalah, kerja ni pun bagus juga kan. Belajar berniaga. Manalah tahu nanti nak buat perniagaan sendiri senang, dah ada pengalaman dah ni dah. Berapa harga buku ni? 1 RM3, 2 RM5. Okay, abang ambil 1. Terima kasih abang. Tapi ingat, kerja biar bersungguh-sungguh. Jangan main-main. Buat satu benda, seolah-olah benda itu akan kita lakukan sampai kita mati. Tak gitu? InsyaAllah bang, saya ingat. Terima kasih. Saya kagum dengan Zam. Kami dulu sama-sama susah. Pernah sama-sama kena kejar keluar kedai sebab tak ada duit. Orang kita dulu memang daif. Tak sangka betul. Memang rezeki kau lah Zam. Kita boleh berjaya kalau kita mahu. Rezeki takkan dapat kalau kita tak kejar. Kau tahulah apa yang mak aku. Dari kecil lagi ajar aku berdikari. Kena rajin, kuat usaha. Pandang ke atas, jangan pandang ke bawah. Tapi
Jangan jadi macam Tanggang. Nenek moyang kita dulu pandai mengajar. Nak berjaya tak jadi masalah. Tapi jangan lupa diri. Melayu tetap Melayu. Saya setuju sangat. Tak semua usahawan kita gagal. Tak semua orang kita pemalas. Ada syarikat Melayu yang berdaya saing. Bukan setakat dalam drama TV aja. Dan orang lain tu pun bukan semuanya berjaya. Cuma bezanya, orang kita yang berjaya terlalu sedikit. Dan orang lain yang gagal tu pun terlalu sedikit. Bila kita kata orang kita ketinggalan, cepat-cepat kita salahkan orang lain. Macamlah kita ni tak ada cacat celah. Kita ni macam tak ada imajinasi atau mudah hasad dengki. Pendek akal. Nak hidup senang tapi tak nak usaha. Salah siapa sebenarnya? Salah siapa? Salah siapa? Salah siapa, Pak? Salah siapa? Macam mana nak senang kalau kita tak pandai urus kewangan? Duit simpanan pun tak banyak. Orang bagi pinjaman, mulalah nak belanja tak tentu hala. Lebih kerak dari nasi pula tu. Bukan senang nak senang. Kita jangan takut gagal dulu. Aku pernah gagal beberapa kali sebelum aku berjaya. Tapi setiap kali aku gagal, aku maju selangkah ke arah kejayaan. Tapi janganlah mudah sangat reda pula. Kalau tak adalah perubahan. Tengok orang lain bergerak ikut arus masa. Apa salahnya kita tiru orang lain untuk kebaikan? Layan pelanggan dengan baik, kedai pun menarik, moden, barang-barang pun memikat hati. Saling tolong-menolong. Barang habis stok, pinjam dari kedai lain dulu. Kalau orang kita, kadang tu nak beli air dari warung sebelah pun tak boleh. Memang betul, polisi penjajah buat orang kita ketinggalan. Tapi dah lepas 50 tahun pun, takkan masih nak salahkan sejarah. Kita tengok cara orang lain membesarkan anak-anak. Berdikari, kuat usaha, tak pernah putus asa. Sebab mereka tahu, kalau mereka sendiri tak usaha, siapa lagi nak tolong? Kejayaan tu 10% wawasan, yang selebihnya ialah keringat. Nak berjaya, kita kena terajui minda kita. Paling penting ialah sikap dan kemahuan. Kita boleh bezakan antara orang yang bekerja sebab memang dia suka kejayaan dengan orang yang bekerja sebab terpaksa atau sekadar cukup saja. Pendek kata, orang yang betul-betul lapar saja yang akan mencari tempat makan dengan bersungguh-sungguh. Kenapa orang kita majoriti di negara ini, tapi dalam ekonomi kita minoriti? Takkan sebab salah orang lain saja. Kita perlu pegang lebih banyak hartanah. Mana harta yang dah ada, kena naikkan nilai. Tambahkan tabungan. Mari kita berniaga ramai-ramai. Yang peliknya, anak muda kita bukannya ketinggalan zaman. Sebenarnya kita memang boleh berjaya kalau kita mahu. Tapi kenapa kita tak mahu guna apa yang kita mahir untuk tujuan kebaikan? Kita bangga dengan sejarah orang kita. Kita bangsa pendekar zaman moden ini. Biarlah kita jadi pendekar ekonomi. Siapa kata kita tak boleh buat? Tok moyang kita dulu, satu dunia pergi berdagang, naik sampan perahu saja. Akal ni macam pisau. Kalau tak asah, lama-lama tumpul. Kalau kita puas hati dengan apa yang ada, jangan salahkan orang lain bila mereka ambil apa yang kita rasa kita punya. Kita mesti cuba.
Kalau tidak baik, tak payah lahir langsung. Tapi masa depan kita takkan berubah dengan sendiri. Kita sendirilah yang perlu mengubahnya. Semuanya sudah terlambat untuk itu. Jadi terpulang pada kamu untuk melakukan perubahan itu demi masa depan kita. Maukah kita? Sanggupkah kita? Beranikah kita?